Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah dan penonton sekalian. Saya Amirul Haikal bin Muhammad Nur Azmi yang kini sedang melanjutkan pengajian dalam program Diploma Pasca Siswazah Pendidikan dalam bidang pendidikan jasmani di Institut Pendidikan Guru Temenggung Ibrahim. Hari ini saya ingin membincangkan satu isu penting dalam dunia pendidikan, iaitu masalah sosio-budaya di sekolah. Kepelbagaian latar belakang murid merupakan satu kekuatan, tetapi dalam masa yang sama, ia juga boleh menimbulkan cabaran dalam membentuk suasana pembelajaran yang harmoni. Jurang sosioekonomi dalam pendidikan wujud akibat ketidaksamaan dalam peluang dan sumber pembelajaran. Faktor utama yang mempengaruhi isu ini termasuklah tahap pendapatan keluarga, lokasi sekolah dan akses kepada teknologi serta sumber pendidikan. Pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah sering menghadapi kesukaran mendapatkan keperluan asas seperti makanan berkhasiat, alat tulis dan akses kepada internet untuk pembelajaran dalam talian. Sebagai pendidik, kita bertanggungjawab memastikan sekolah menjadi tempat yang inklusif, selamat dan menyokong perkembangan setiap pelajar. Oleh itu, dalam pembentangan saya ini, saya akan menumpukan kepada 3 isu utama yang sering berlaku di sekolah, iaitu jurang sosioekonomi, perbezaan bahasa dan kesukaran komunikasi, serta diskriminasi dan buli berdasarkan latar belakang sosio-budaya. Selain itu, saya akan mengupas peranan guru sebagai ejen sosiologi yang memainkan peranan besar dalam menangani cabaran ini dengan lebih mendalam. Untuk menyokong hujah-hujah ini, saya akan berkongsi juga dengan statistik terkini, kajian kes sebenar serta langkah penyelesaian yang boleh kita laksanakan. Mari kita mulakan dengan isu yang pertama, iaitu jurang sosioekonomi. Jurang sosioekonomi dalam pendidikan wujud akibat ketidaksamaan dalam peluang dan sumber pembelajaran. Faktor utama yang mempengaruhi isu ini termasuk tahap pendapatan keluarga, lokasi sekolah dan akses kepada teknologi serta sumber pendidikan. Pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah sering menghadapi kesukaran mendapatkan keperluan asas seperti makanan berkhasiat, alat tulis dan akses kepada internet untuk pembelajaran dalam talian. Statistik menurut laporan UNICEF, Malaysia turut melaporkan bahawa 1 daripada 5 pelajar miskin mengalami masalah pendapatan makanan yang mencukupi sebelum ke sekolah, menyebabkan mereka kurang fokus dalam kelas. Selain itu, kajian oleh Khazanah Research Institute pada 2020 mendapati bahawa hanya 51% diisi rumah di Malaysia mempunyai akses kepada komputer, yang menunjukkan jurang digital mungkin mempengaruhi pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah. Menurut laman Sesawang, berita Astro Awani pada 23 Julai 2022 yang bertajuk Menangani Krisis Nutrisi Kanak-kanak Malaysia. Kadar bantut kanak-kanak meningkat sehingga 21.8% pada tahun 2019 daripada 17.7% pada tahun 2015 berdasarkan 5 laporan dan kajian penting menangani isu bantut dan malnutrisi di kalangan murid di sekolah rendah terbit sejak kebelakangan ini. Tamar pula sebagai contoh di kawasan pendalaman Sabah dan Sarawak. Ramai pelajar terpaksa berjalan kaki lebih daripada 5 km setiap hari di sekolah kerana ketiadaan pengangkutan. Semasa pandemik COVID-19, ramai pelajar di kawasan luar bandar tidak dapat mengikuti kelas atas talian akibat kekurangan peranti elektronik dan capaian internet yang terhad. Sebagai guru, kita perlu bertindak dengan lebih proaktif dalam membantu murid ini. Antara langkah yang boleh diambil adalah dengan menganjurkan
program derma peralatan sekolah untuk pelajar yang kurang berkemampuan, menyediakan kelas tambahan percuma bagi membantu mereka yang ketinggalan, serta bekerjasama dengan NGO dan sektor swasta untuk mendapatkan dana bagi menyokong pendidikan murid yang kurang berkemampuan. Kita pergi kepada isu kedua, iaitu perbezaan bahasa dan kesukaran komunikasi. Perbezaan bahasa boleh menjadi penghalang kepada komunikasi yang berkesan di sekolah, terutama dalam pembelajaran dan interaksi sosial. Pelajar dari latar belakang etnik yang berbeza mungkin menghadapi kesukaran memahami bahasa Melayu, terutamanya dalam subjek akademik. Ini boleh menyebabkan mereka berasa tersisih dan kurang keyakinan diri untuk berinteraksi dengan rakan-rakan sebaya serta guru di sekolah. Menurut artikel Faizah Abdul Rashid dalam Jurnal Pendidikan Bitara Opsi pada tahun 2022 yang bertajuk Cabaran Pelajar Subjek Bahasa Melayu dalam kalangan pelajar bukan Bumiputera di Sarawak. Kajian ini meneliti kekangan yang dihadapi oleh pelajar bukan Bumiputera di Sarawak dalam mempelajari subjek Bahasa Melayu. Kajian ini juga mendapati bahawa pelajar bukan Bumiputera menghadapi cabaran dalam penguasaan bahasa Melayu disebabkan oleh perbezaan bahasa. Menurut data UNESCO, sekitar 40% populasi global tidak mempunyai akses kepada pendidikan dalam bahasa yang mereka fahami. Di Malaysia, pelajar tidak bertutur dalam bahasa Melayu di rumah sering menghadapi kesukaran menghadapi subjek seperti sains dan matematik yang memerlukan pemahaman mendalam. Pada masa yang sama, kajian oleh Universiti Kebangsaan Malaysia iaitu UKM menunjukkan bahawa pelajar orang asli menghadapi cabaran dalam memahami bahasa Melayu standard yang boleh menjejaskan prestasi akademik mereka. Ini menunjukkan bahawa cabaran bahasa bukanlah sesuatu yang boleh diabaikan. Sebagai contoh, seorang pelajar dari komuniti orang asli menghadapi masalah memahami arahan guru kerana bahasa ibundanya bukanlah bahasa Melayu. Untuk menangani cabaran ini, guru boleh menggunakan pendekatan pembelajaran dui bahasa bagi membantu pelajar memahami konsep dalam bahasa ibunda mereka sebelum beralih ke bahasa Melayu. Selain itu, program silang budaya boleh dianjurkan untuk menggalakkan pelajar mempelajari bahasa lain dan memahami kepelbagaian budaya di sekeliling mereka. Pengetahuan teknologi pendidikan seperti video interaktif dan aplikasi pembelajaran bahasa juga boleh menjadi kaedah yang berkesan dalam membantu pelajar menguasai bahasa dengan lebih baik. Jadi cikgu memang minat saya dari dulu. Selamat pagi semua. Sebab saya dapat jumpa dengan macam-macam jenis perangai. Saya Kavita. Tapi Ada yang peramah, saya Aishwarya. ada yang suka melawak, Orang panggil saya Tazil. dan ada yang tak pasti jika mereka akan diterima. Budak seorang ni selalu jauhkan diri. Walaupun dengan saya, cikgu dia. Soalan macam ni pun silap juga. Pelajar ni memang lemah dalam bahasa Malaysia. Susahlah. Tapi saya nampak dia ada potensi. Jadi, selagi saya mengajar di sini, saya bertekad untuk membantu dia. Daripada seorang yang mengajar, kali ni saya pula yang diajar. Raya ni semua datang sama cikgu ya? Lama kelamaan, saya dapat rasakan jurang antara kita semakin rapat. Akhirnya ada juga perubahan. Tapi mungkin diperlukan sikit masa lagi. Sebagai cikgu, syukurlah kerana mereka yang banyak mengajar saya.
Tapi dari budak yang bernama Cousin ni, saya mendapat pengajaran paling berharga. Cousin, 你再笑一次好吗？ Nama saya Cikgu Orchid dan ini kisah saya. Kita pergi isu yang terakhir iaitu diskriminasi dan buli berdasarkan latar belakang sosio-budaya. Diskriminasi dan buli dalam kalangan pelajar sering berpunca daripada stereotip dan prasangka terhadap kaum, agama dan status sosial tertentu. Kurangnya pendidikan tentang kepelbagaian budaya juga menjadi faktor yang menyumbang kepada masalah ini. Pelajar yang mengalami diskriminasi atau menjadi mangsa buli boleh mengalami tekanan emosi dan kehilangan motivasi untuk belajar. Menurut laporan artikel dari Azlina Abdullah, tema dan isu penyelidikan mengenai gejala sosial pada dekad akhir abad ke-20. Laporan ini membincangkan pelbagai gejala sosial termasuk gejala buli dalam kalangan pelajar sekolah. Laporan ini juga menyatakan bahawa gejala buli adalah antara masalah disiplin yang ketara dalam kalangan pelajar sekolah, menunjukkan keperluan untuk menangani isu ini secara serius. Berdasarkan laman sesawang Sinar Harian pada 15 Disember 2024, sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM. Setakat Oktober 2024, menerusi sistem sasiah diri murid SDM, jumlah itu dilihat menurun berbanding 6,528 kes yang direkodkan tahun lalu dan 3,883 kes pada tahun sebelumnya. Namun kes buli ini di sekolah tidak boleh dipandang enteng oleh semua pihak. Di samping itu, laporan Rasisme Malaysia 2022 oleh Pusat Komas melaporkan bahawa terdapat peningkatan insiden diskriminasi dan kekauman di Malaysia, termasuk dalam konteks pendidikan. Laporan ini menekankan keperluan untuk isu-isu diskriminasi dalam sistem pendidikan bagi memastikan persekitaran pembelajaran yang inklusif dan selamat untuk semua pelajar. Sebagai contoh, seorang pelajar yang minoriti sering diejek kerana amalan keagamannya, menyebabkan dia mengalami tekanan dan hilang keyakinan diri. Kes seperti ini boleh memberi kesan jangka masa panjang terhadap perkembangan sosial dan emosi pelajar. Bagi mengatasi masalah ini, sekolah perlu mengadakan kempen anti-diskriminasi serta ceramah tentang kepelbagaian budaya. Dasar zero tolerance terhadap buli perlu ditegaskan di sekolah dan bimbingan kaunseling harus disediakan kepada pelajar yang menjadi mangsa buli. Sebagai ejen sosiologi, guru bukan sahaja bertindak sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pemudah cara dalam membentuk masyarakat yang harmoni. Kita perlu memastikan bahawa setiap pelajar
mendapat peluang yang sama untuk berjaya tanpa mengira latar belakang mereka. Dengan menerapkan nilai toleransi, empati dan rasa hormat dalam pengajaran kita, kita dapat membantu pelajar memahami kepentingan menghargai kepelbagaian budaya. Sebagai ejen sosiologi, guru bukan sahaja bertindak sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pemudah cara dalam membentuk masyarakat yang harmoni. Kita perlu memastikan bahawa setiap pelajar mendapat peluang yang sama untuk berjaya tanpa mengira latar belakang mereka. Dengan menerapkan nilai toleransi, empati dan rasa hormat dalam pengajaran kita, kita dapat membantu pelajar memahami kepentingan menghargai kepelbagaian budaya. Kesimpulannya, masalah sosial budaya di sekolah memberi kesan kepada perkembangan pelajar dan suasana pembelajaran secara keseluruhannya. Isu jurang sosiologi, perbezaan bahasa serta diskriminasi dan buli adalah antara cabaran utama yang perlu kita tangani bersama. Sebagai guru, kita mempunyai tanggungjawab besar untuk membentuk persekitaran pembelajaran yang harmoni, selamat dan inklusif untuk semua murid. Dengan pendekatan yang betul, kita boleh membantu mengurangkan jurang sosioekonomi, mudahkan komunikasi antara pelajar daripada pelbagai latar belakang serta memastikan tiada pelajar yang didiskriminasi atau dibuli berdasarkan identiti mereka. Diharapkan perkongsian ini dapat memberikan manfaat dan menyedarkan kita semua tentang peranan penting yang dimainkan oleh guru dalam menangani cabaran sosio budaya di sekolah. Sekian, terima kasih.